5 jenis makanan yang nama lain dalam versi Kelantan. Kuih bekenyo. Oh, kuih bingka kelapa. Okey, dia panggil kuih bekenyo. Pulut lepor. Oh, pulut panggang. Okey. Pulut panggang. Pulut panggang ni orang Kelantan panggil pulut lepor. Kuih akok bungo. Oh, akok ada jenis bungo . Kuih piana. Ya. Nama dia kuih piana. Sebenarnya nama kuih piana. Tapi orang Kelantan panggil akok bungo. Lobak. Ni kerek Lobak merah kan. Sawi. Oh, orang Kelantan panggil sawi ni lobak Lobok. Orang Kelantan panggil lobok lah. Okey. Faham. Terung masam. Oh, tomato. Ingatkan terung betul tadi. Tomato ni orang Kelantan panggil terung masam rupanya. Oh, okey. Unik ni. Korang ada lagi tak makanan lain yang nama dia lain, orang Kelantan panggil lain? Tak kisahlah, makanan ke, kuih ke, ataupun buah-buahan, ataupun sayur-sayuran. Boleh komen. Saya pun nak tahu juga.